Guys, selamat hari-hari. Ini apa yang aku nak kongsikan. Mungkin ada penting untuk setengah orang, ada yang tak penting untuk setengah orang. Kalau nak tahu apakah yang aku nak share kan, cuba fokus pada case. Ini bukan hospital, drone pack. Tak ada kena-kena. Jom saksikan video ini. Pasal orang tunggu apa yang aku nak kongsikan tadi. Aku tengah nak makan ni. Bukan sekarang, sekejap lagi lah. Zah semana sekejap lagi. Bagi aku makan dulu, aku sarapan dulu kan. Perut dah penuh, baik. Baru nanti aku share kan beberapa tip-tip. Tapi tak tahu tip apa. Nak tahu tip apa, kena tunggu sehingga habis BT ini. Jangan marah. Sarapan dulu. Okay guys, selesai kita punya breakfast. Apa yang saya nak sharekan kepada you all semua, pengalaman kami. Samping tu bukan nak mengajar ke apa, tapi just untuk berkongsi kepada para campers, termasuklah kami, sebagai ilmu, knowledge yang nak pergi camping. Yang untuk content creator tu, content tu itu lain cerita lah. Tapi yang ni untuk yang campers sejati. Sebenarnya kalau nak pergi camping, kena minimaliskan gadget-gadget, barang-barang yang kita nak bawa semasa camping. Sebabnya kita tak tahu apa kemungkinan yang akan berlaku semasa kita berada di dalam kemah atau di luar kemah atau di kawasan perkemahan. Kebarangkalian risiko yang bahaya yang akan menimpa. Misal katanya lah, kata seronok bawa barang banyak. Kita mempunyai kenderaan yang besar, kita boleh bawa barang macam-macam. So bunga apalah segala apa yang ada kat rumah dia nak bawa ke tempat perkemahan. Misal kata terjadinya bencana alam atau malapetaka atau benda-benda yang tidak diingini berlaku semasa kita berkemah. Takkan kita nak selamatkan semua barang-barang yang kita bawa? Tak sempat. Yang sempat-sempatlah. Itu maksudnya kita kena buat pengurusan risiko. Kena fikir risiko dululah, safety. Yang pertamanya, keluarga. Kita kena fikirkan dulu safety keluarga. Lepas tu safety barang-barang. Jangan kita fikir pasal kita nak selamatkan barang-barang, nyawa pun tak mahu benda-benda itu berlaku pada kita dan keluarga dan semua sahabat-sahabat lah. Dan kalau boleh kita minimaliskan gadget-gadget atau barang-barang yang kita nak bawa dan kita nak mempersembahkan ketika bercamping. Sahabat-sahabat camper yang buat konten mesti nak bawa barang banyak. So kena tengok location yang dia nak buat konten tu lah. Kalau location tu memang selalu berlakunya badai, banjir, nak buat konten kat situ. So itu maknanya mencari nasa. Sedikit sebanyak saya harap ilmu ni dapat manfaat kepada mereka-mereka yang sukan berkemah. So kita minimalkan barang yang kita bawa. Penting saja kita bawa. Jika berlakunya kan, kita tak nak benda-benda yang tak baik berlaku ketika kita kemah. Bencana alam seperti hujan ribut akan di tepi pantai, ribut kena jaga, ombak besar, itu semua kena ambil kira lah. Berjaga-jaga. Kalau jangan kita ni betul tak tidak ni CEO ni kan. CEO yang bertanggungjawab biasanya akan inform kenaan dengan cuaca yang buruk ni lah. Dia akan inform semua, okey berjaga-jaga. Dia tak ada nak beritahu okey selamatkan barang anda, tak. Keadaan yang makin buruk, tinggalkan kemah, bawa keluarga semua, nyawa ni bawa pergi berjauhan daripada kawasan kemah dalam kereta. Itu CEO yang bertanggungjawab. Saya harap kalau ilmu dan knowledge yang ni dapat kita manfaatkan bersama. Jika bermanfaat, terima kasih. Tiada berkenaan dengan diri anda, it's okay, alright? Okay, sehingga berjumpa lagi di next perkongsian. Peace out.